Kau bayangkan nak kena tunggu gaji dia baru nak bayar. Sakit weh. Sebenarnya aku tak pilih klien. So bila aku tak pilih klien, dia orang ada masalah daripada segi bayaran. Okay, masalah bayaran macam mana? Okay, contoh sebelum ni aku bagi servis dulu and aku ambil deposit and then baki bayar lepas majlis. So benda tu ada orang yang jujur, okay, klien yang jujur dia bayar lah. Ada klien yang dia ambil kesempatan. Dia ambil kesempatan bro, aku kena bayar lepas servis. Bayar bila? Bayar lepas servis ni boleh jadi bila? Boleh jadi dia kata, okay, contoh bulan ni berapa? Contoh sekarang bulan 3. Alright. So kau dah settlekan servis bulan 3, tapi dia kata tak apa, tunggu gaji. Kau bayangkan nak kena tunggu gaji dia baru nak bayar. Sakit weh. Sakit weh. Kau dah deliver servis, tapi kau nak kena tunggu gaji dia weh, which is hujung bulan 3 ataupun awal bulan 4 nanti baru dia gaji baru dia tak bayar kau. Memang sakit. Memang aku lepas daripada ni. Ataupun dia lari bro. Ada yang lari bro, kita dah ada yang dia lari bro, kita dah bagi servis and then tiba-tiba dia tak reply lah. Dia kata dia macam-macam alasan lah, bulan ni tak boleh bayar lah, and then dah lama dia diam, tak nak bayar. So benda ni memang real happen. So sebabkan benda ni berlaku dalam aku punya perniagaan aku buat, so aku stop lah. Pertama sekali aku stop, aku bagi tahu sebelum dia secure booking dia, aku dah bagi tahu dah, cakap awal yang baki bayaran sebelum event. Sebelum event baki bayaran. Selepas event kita tak terima. Kalau you tak boleh nak bagi komitmen bayar sebelum event, memang kita tak ambil booking lah. So kalau korang suka sharing pengalaman yang macam ni, kau boleh like, comment dan share untuk video yang seterusnya.